Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan perbincangan kita pada bab yang keempat, penghayatan konsep kebahagiaan iaitu as-sa'adah. Okey. Tadi kita dah memahami, sebelum ni kita dah belajar tentang konsep insan. Okey. Ada unsur spiritual dalam konsep insan ini, antaranya roh, ada al-qalbu, hati, okey, ada al-aqlu, betul, ada an-nafsu, okey, jiwa, okey. Baik, so untuk tajuk ini kita kena bincangkan tajuk as-sa'adah ni bukan tajuk yang orang kata buang masa, tidak, tapi dia adalah satu perkara asas dan juga yang amat penting dalam proses pembangunan peradaban. Sebab kebahagiaan ni dia subjektif. Okey, walau bagaimanapun Islam ada menetapkan apa erti bahagia dari perspektif Islam itu sendiri. Okey, kita akan tengok satu persatu insya-Allah. So, pertama sekali kita objektif kita nak capai setelah kita fahami konsep insan tadi. Okey, konsep insan sebelum ni. So, kita akan terus memahami makna tujuan kehidupan kita ni. So kita nak kena faham konsep kehidupan kita ni macam mana. Tadi konsep insan ni konsep dan hakikat kehidupan pula. Yang mana kadang-kadang ada sebahagian manusia yang mungkin dia tidak dididik, tidak diberi pendedahan. Mungkin mak ayah dia sibuk ataupun wallahualam mak ayah dia dah beri peringatan tapi dia lupa dan sebagainya. Kadang-kadang dia tak boleh nak adapt dengan kehidupan dia. Contoh, dia duk terbiasa ataupun mungkin dia daripada kecil bangun tidur, tak kemas tempat tidur, and then tak mandi pagi, terus pakai baju sekolah, pergi sekolah. So bila arahan baru dikeluarkan oleh mak ayah dia, mesti mandi, mesti gosok gigi, mesti dia menjadi satu benda yang dia suka untuk berubah. Kan? Jadi dia jadi stres. Benda begitu jadi stres. Jadi orang macam ni ataupun anak-anak yang dididik sebegini, mereka tidak memahami hakikat kehidupan tu bagaimana. Pertama dia orang tak faham konsep insan tu, tanggungjawab sebagai hamba, sebagai khalifah, and then hakikat kehidupan dia tak faham. Dia faham kehidupan ni santai-santai, suka hati nak buat apa. So walaupun tidak bersih, itu satu perkara yang dia rasakan orang kata apa okey bagi dia. Hakikatnya dia menyalahi fitrah kehidupan dia sendirilah. Okey. So, objektif yang berikutnya kita nak cuba faham apa perbezaan kebahagiaan antara Islam dan juga Barat ini. Kan kita nak tahu. And then kita nak menilai pengaruh hedonisme dalam masyarakat. Hedonism lah. So, adakah hedonism tu salah satu daripada cabang kebahagiaan? Kan? So, kita tengoklah nanti insya-Allah. So, kita tengok sikit pengenalan, makna dan tujuan kehidupan, makna kebahagiaan, dan perbahasan tentang kebahagiaan. So, dia ada 4 subtopik dalam ni. So, sedikit mukadimah, yang mana hidup ni, dia tak boleh lari daripada pengalaman, cabaran. Dia ada indah, dia ada duka, dia ada suka. So, setiap orang daripada kamu ni pun ada history kamu tersendiri. Kan? Cumanya apa yang saya nak share dekat sini, kebahagiaan ni dia bukan sekadar keseronokan semata-mata. Okey, sebab keseronokan atas dunia ni hanya sementara. Sebab yang kekal di akhirat nanti. Okey. So kalau kita tengok keseronokan ni juga dia melibatkan kepuasan yang mendalam dan kesejahteraan emosi. So macam mana boleh dapat kepuasan mendalam dan juga kesejahteraan emosi ni? Tidak lain tidak bukan adalah melalui hubungan sosial kita. So kamu kan duduk dalam kelas, kamu bersahabat, berkawan. Ada kawan yang kamu selesa, ada kawan yang kamu tak selesa. Tapi kawan yang selesa itu membawa kepada kesejahteraan emosi kepada kamu. Okay. So kadang-kadang pencapaian kita. So kita dapat A dalam CTU 101 pada pertemuan yang lepas. Itu salah satu kebahagiaan bagi kita semua bila mendapat sesuatu. Okey, pengalaman hidup juga adalah kebahagiaan. Okey. So benda ni dia kena seimbang. Okey, kerja, keluarga, kesihatan kena seimbang. Jangan kerja workaholic tapi keluarga ditinggalkan. Kesihatan diabaikan. Kesihatan dijaga tapi keluarga ditinggalkan. Masuk gym 24 jam kan. So
dalam bab ni dia kena seimbang. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, khairun umur awsatuha. Setiap perkara, sebaik-baik perkara itu adalah di pertengahan. So kita seimbang, kita bersederhana. Okay. So kita bentuk kebahagiaan itu macam Ustaz katakan tadi, dia adalah subjektif. Okay. Dan berbeza kepada setiap orang, perspektif yang berbeza, keutamaan dan juga berbeza kan. Baik, walau bagaimanapun dalam Quran, tujuan kehidupan itu memang telah pun dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim untuk kita sebagai manusia. Okey, tengok dalam surah Al-Hadid, Allah kata apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kan? Jadi dunia ni untuk makluman kamu, dia hanyalah permainan, hiburan, perhiasan dan juga berlumba-lumba mencari harta dan keturunan. Inilah kehidupan. Okey. So kita kembali semula kepada makna asas ataupun konsep asas sebagai insan, iaitu sebagai hamba dan khalifah. Bila dia sedar dia sebagai hamba, bila dia sedar dia sebagai khalifah, automatically dia akan dapat memahami bahawa kehidupan ini sebenarnya sementara. Kehidupan ini memang ada cabaran, tapi Allah bagi ganjaran di akhirat kelak. So dunia ni memang ada ujian, tetapi Allah akan bagi ganjaran dan juga jaminan bagi orang yang berhadapan dengan ujian yang Allah berikan dengan cara yang betul seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi SAW, maka dia akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Sebagai contoh kan, antara sunnah yang Nabi ajar bila kita ditimpa dengan musibah, contohlah kita punya kereta rosak ke, kita jatuh main bola ke kan, so kita accident ke kan, Nabi ajar kepada kita antara doanya, Allah bismillahirrahmanirrahim, Allah ma'jurni fi musibati waqluf li khairan minha, kan? Ya Allah, berilah aku kekuatan berhadapan dengan musibah yang aku hadapi ini, okey, dan gantikanlah dia dengan perkara yang lebih baik. Ni doa dia. Jadi sebelum kita baca doa ni, kita akan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Ta'ala dan kepada Allah lah kita kembali. So apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita, kita kena sedar bahawa Allah Tuhan aku, Allah cipta aku, Allah create aku, and then atas Allah lah Allah nak buat apa kat atas aku sekalipun. Dan aku redha sebab aku milik Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena faham inna lillah tu. Kan? So baru-baru ni ada seorang budak perempuan mesej Ustaz. Dia kata dia nak minta pandangan Ustaz sikit. Dia kata dia ni ada affair dengan budak lelaki. Lepas tu budak lelaki tu tiba-tiba minta break dengan dia. Bila minta break dengan dia, atas dasar budak lelaki tu dia nak jauhkan daripada maksiat. Ustaz kata baguslah kan. Jadi apa masalahnya? Perempuan tu tak boleh nak terima keadaan itu. Dia tak boleh terima. Dia rasa kehilangan lah kot. Boleh jadi kot. Itu Ustaz ni bukannya doktor cinta pun kan. Dia nak tanya soalan tu, Ustaz tak kerti nak jawab. Kan? Cumanya Ustaz jawab satu sudut, baguslah kan. Gitu kan. Sebab kamu pun terselamat daripada maksiat. Kan? Cumanya mungkinlah dalam bab ni dia bersangka-sangka. Kan? Boleh jadi dia ni nak tinggalkan aku mungkin bukan sebab tu, sebab dia dah ada orang lain ke apa kan. So tu masalah dia. Kan? Bila kita overthinking. Sebab tu dalam Quran Allah sebut dalam surah Hujurat ayat 12 kan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Kan? Wahai orang beriman, jauhilah kamu daripada bersangka-sangka. Kerana sebahagian bersangkaan itu adalah dosa. Kan? Bukan takat dosa, boleh membawa kesan yang negatif kepada kita juga. Kan? So kalau kita faham tujuan kehidupan kita dan kehidupan ini sementara dan segala ujian yang berlaku ke atas kita adalah datang daripada Allah Ta'ala untuk menguji keimanan kita dan keyakinan kita kepada dia, maka kita akan berhadapan dengan tenang dan juga sentiasa bergantung harap kepada Allah Ta'ala, seperti mana dalam Quran Allah sebut Allahus Samad. Dalam surah Al-Ikhlas kan, Allah lah tempat bergantung segala-galanya kan. So bila kita faham tujuan kita
diciptakan sebagai hamba. Tujuan kita sebagai khalifah. Okey. So kita faham bahawa dalam Quran Allah sebut alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan. Allah menjadikan kehidupan kematian ni kenapa? Kerana liyabluwakum, untuk Allah uji. Okey, siapa yang lebih baik amalan dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua tu. Okey. So bahagia ni bila kita boleh menerima ujian itu dalam keadaan yang tenang dan juga kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tengok berapa pandangan mengenai makna dan tujuan kehidupan. Okey, ada sebahagian orang tujuan kehidupan dia adalah untuk mencari bahagia. Okey. So ada sebahagian orang menjaga alam sekitar. Ada sebahagian orang dia faham bahagia itu bila dia dapat masyhur, dia berjaya. Ada sebahagian orang dia faham bahawa bahagia itu bila rohani dia tenang. Okey. So di sini kesatuan dengan Tuhan ini kita kena buat pembetulan sedikit. Maksudnya dia ini rasa tenang bila dia bersama dengan beribadah. Ketika mana dia beribadah, dia rasa Allah Ta'ala sentiasa bersama-sama dengan dia. Kan? Bukannya bersatu dengan Allah Ta'ala. Okay. So berbuat dan berbakti. Okay. So ada sebahagian orang dia suka berkhidmat dan berbakti kepada orang lain. Ada sebahagian orang bahagia itu dia menuntut ilmu. So dia belajar, dia rasa dia bahagia. Okay. Begitulah yang lain-lain. Okay. So kebahagiaan dalam Islam dari sudut bahasa, kalau kita tengok, dia berasal pada perkataan as-sa'ida. As-ada. Ketiadaan derita dan bukan kesengsaraan. So tenang, bahagia ni aman damai, gembira, senang dalam hidup. Dalam bahasa Inggeris happiness. Baik. So lawan bahagia adalah sengsara lah. Kita tengok berapa pandangan tentang definisi, berapa definisi konsep kebahagiaan, berapa ilmuwan Islam. Al-Farabi dia kata kehidupan manusia yang mengamalkan nilai-nilai murni dan kemanusiaan berperanan dalam menentukan kebahagiaan hakiki di dunia dan juga di akhirat. So kebahagiaan diperolehi dengan apa? Penghayatan melalui iman, taqwa, pemantapan ilmu. So syariat Islam dia akan memadu kepada kebahagiaan yang sejati. So nilai murni, iman, syariat Islam semua merujuk kepada apa? Agama. So bahagia ni hanya datang apabila kita menjadikan agama sebagai cara hidup kita. Kan? So ni dalam hadis Nabi SAW, 4 kebahagiaan dunia. Isteri yang salihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik dan kenderaan yang elok. So bila kita ada 4 benda ni, ini antara ciri-ciri bahagia di atas dunia. Bayangkanlah kalau dapat isteri atau suami yang salih dan salihah, dia akan tenang, tak perlu pening kepala, kan. Tak adalah nak kena hadap isteri-isteri yang suka membantah, membentak dan sebagainya. Begitu juga suami yang tidak salih, yang tidak salat dan sebagainya. So bila ada 4 ciri-ciri ni adalah ciri kebahagiaan dunia yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. So kalau kita nak dapat benda-benda macam ni, dia merujuk kepada diri kita sendiri juga. Kalau kita tak soleh, nak dapat isteri solehah, payahlah. Kan? Sebab kita kena soleh dulu, baru dapat isteri yang solehah. Yang kedua, kita nak dapat tempat tinggal yang luas, tapi usaha kita adakah menjurus ke arah itu? Ataupun bagaimana? Begitu juga tetangga yang baik. Ini salah satulah. Bila kita nak pergi beli rumah dan sebagainya, kita tengok dulu siapa jiran kita. Bagaimana kawasan tu punya tetangga. Dan juga kenderaan yang elok. Jadi dalam bab ni, kenderaan ini juga bukan semestinya zuhud itu pakai kereta kancil kecil yang dah 50 tahun, yang dah 30 tahun, kan. Tak ada masalah pun nak pakai kereta mahal-mahal pun, selagi mana tidak menzalimi diri kita dengan bebanan hutang, kan. Baik. So
Bentuk kebahagiaan di dunia dalam hadis Nabi SAW juga menyebut antara yang lain adalah panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. So dia ada keberkatan rezeki. So apa dia niatkan doa, dia dapat. Sihat tubuh badan, dia ada ilmu yang bermanfaat. Okay. So bahagia ni kita ada dunia dan akhirat lah. Di akhirat kebahagiaannya tidak ada mendapat siksa kubur lah. Kan, masuk syurga Allah Ta'ala. Ni semua kebahagiaan lah. So kebahagiaan ni macam saya katakan tadi dan juga perbincangan awal, dia memang pelbagai. Tetapi akar ataupun fundamental dia tidak lain tidak bukan adalah agama yang kukuh lah. So bila agama yang kukuh, dia akan mengamalkan agama, lahirlah di situ akhlak yang baik. So akhlak yang baik dia akan menatijahkan kebahagiaan. Sebab apa? Semua orang suka dekat kita. Kan? Kita pun suka dekat orang, orang pun suka dekat kita. Jadi di sudut sosial itu kita, alhamdulillah, kita lega lah kan. Selesa dalam bab tu. Berbeza dengan orang yang namam ni apa? Batu api kan. Orang yang riba, orang yang suka mengumpat. Okay? Orang yang suka bersangka-sangka, dhan yang Ustaz sebutkan tadi. So dia tidak akan bahagia. Dia akan sentiasa dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan orang kata apa, merasakan orang tak menyukai diri dia dan sebagainya lah. Okay. So jalan untuk dapat bahagia ni yang pertama ilmu lah. Okay. So ilmu akidah, syariah, akhlak. Okay. So bila dapat ilmu-ilmu ni dengan baik, kamu belajar kan. So dia dapatlah menghindarkan daripada perkara yang menyalahi syarak. Penting tak ilmu tu? Penting lah. Yang kedua, ilmu saja tak gunalah tanpa amal. So perlulah mengamalkan. Okay. Agar amalan tersebut menambah ganjaran pahala untuk mendapat kebahagiaan di akhirat itu. Okay. So bila kita beramal ibadah seperti mana yang kita sedia maklum dalam Quran, Allah Azza wa Jalla sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Okay. So dalam hadis Nabi sebut, Nabi tak suka orang yang man ghasyana kan, falaysa minna. Siapa yang menipu itu dia bukan daripada kalangan kami kan. So ini antara perkara-perkara yang bila kita amalkan, dia akan menjamin kebahagiaan dan juga ketenangan dalam kehidupan kita lah. Okey, baik. Tengok, kebahagiaan dia ada dua, jasmani and then rohani, material, spiritual, jasmani dan jiwa lah. Okay, material ataupun jasmani yang mana kita kena sedar bahawa dia perlu berada dalam keadaan yang kita faham bahawa dia adalah sementara. So bukanlah berarti kita nak abaikan kebahagiaan jasmani ini. Kita still kena jaga kesihatan, kita still kena jagalah semua benda-benda tu kan. Tapi kebahagiaan yang perlu difokuskan adalah kebahagiaan jiwa sebenarnya. Sebab apa? Bila jiwa itu dijaga dengan baik, maka dia akan menjamin fizikal itu. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya al-qalbu. Apa maksud dia? Ingatlah dalam tubuh badan manusia ni ada seketul daging. Yang mana bila dia baik, baiklah seluruh tubuh badan itu. Bila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh badan itu. Okey? Jadi ala wahya al-qalbu, dia adalah hati. So bayangkan hati kita yang mana nafsu kita ni ataupun perasaan kita ni, bila kita bimbing dia dengan baik, okey, dia akan memberi kebaikan yang besar kepada kita. Tapi kalau kita punya nafsu ini memang tidak dikawal dengan baik, hati kita tidak dikawal dengan baik, maka dia akan cenderung kepada perkara-perkara yang negatif lah. So seterusnya dia akan merosakkan fizikal kita. Contoh makan lah kan, senang kita makan lah. Makan ni memang tak reti nak berhenti. Asal lapar makan, asal tak lapar pun makan. Asal makan je tak lapar, asal makan je lapar. Dua-dua tu. Semua dia belasah satu sama je. Akhirnya dia akan membawa kepada mudarat fizikal lah. Kan? Sebab tu kadang-kadang bila saya tanya orang sebahagian ni,
cara dia orang nak release tension adalah makan. So bayangkanlah kalau duk stres makan, stres makan. Asal makan je stres. Jadi bayangkanlah macam mana keadaan kesihatan fizikal itu. So bahagian fizikal ini adalah dengan menjaga kesihatan tubuh badan. Okey, tapi melalui kekuatan jiwa tu lah. Kan? Baik. So jiwa ni kita dah bincang dah pada awal tadi, tajuk sebelumnya tentang definisi ataupun tingkatan-tingkatan nafs ataupun jiwa ni. Okey, nafsu ataupun jiwa al-ammarah, nafsu yang paling rendah lah. Sentiasa je duk dorong melakukan perbuatan keji dan maksiat. Kan? So siapa yang dikuasai oleh nafsu ammarah ni, apa yang akan berlaku pada dia? Dia akan mudah marah, dia akan sombong, dia akan semua sifat-sifat negatif, jelek akan ada pada dia. Berbeza dengan nafsu lawamah. Okey, lawamah ni dia adalah nafsu yang berada di tengah-tengah. Dia tidak mendorong kepada kejahatan, dia juga tidak cenderung juga kepada kebaikan. Okey, yang orang kata kebaikan yang besar lah. Okey. So tahap nafsu lawamah ni tidak mampulah mencapai ketenangan sepenuhnya dan ianya cenderung untuk bergerak dalam dua arah yang sama walaupun berbeza, iaitu kebaikan dan juga kejahatan. So bayangkanlah, na'udzubillah min zalik. Okey, nafsu lawamah ni yang kita boleh lagi cenderung kepada kejahatan. Last sekali mutmainnah. Okey. Tenang. So dia akan dapat dia akan dapat ketenangan ini. Okey. Ketenteraman ini. Okey. Bila dia berada dalam nafsu al-mutmainnah. Mutmainnah dia tenanglah kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Kan? Baik. So Allah Ta'ala firmankan kan, wahai orang yang mempunyai nafsul mutmainnah ni, kan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pergilah kembali kepada Tuhan engkau. Okey. So masuklah dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Baik. So jiwa yang dibentuk untuk menerima kebenaran dan juga dipenuhi dengan ketenangan. So benda-benda macam ni penting lah. Okey. Baik. So kebahagiaan yang pertama sekali menurut Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman dan taqwa tu. Okey. Bangunlah malam, solat. So di situ ada ketenangan dan juga kebahagiaan. So dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. So bila kita beramal ibadah, beramal saleh, kita akan mendapat rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. So amal saleh. So tiga benda ni dia adalah kebahagiaan menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. So menurut Al-Ghazali dan Imam Al-Ghazali dan Imam Ad-Dihlawi, dia kata apa? Sa'adah ni merujuk kepada kebahagiaan yang tertinggi dan hakiki hasil daripada keupayaan manusia memperoleh keutamaan akhlak dan juga kesucian jiwa dia. Nak memperoleh keutamaan akhlak ni lah. Okay, apa akhlak yang utama? Dia ada sifat al-hikmah. Berpengetahuan luas, bijaksana dalam bertindak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Ni antara hikmah ni, kalau kita ada, memang dia adalah sifat mulia lah. Yang boleh menjamin kebahagiaan. Yang kedua, syaja'ah, berani. Okey. So dia ada prinsip hidup dia. So bila salah, salah. Yang ketiga, al-adalah. Okey. So sikap adil. Okey. So adalah ni kalau ikut adil. Dia bukan perasaan cinta, kasih sayang mendalam tu. Okey. Dia adalah adil. Okey. Buat pembetulan sikit lah nanti ya. So al-iffah. Okey. Iffah ni mengawal nafsu daripada perkara yang haram dan syubhah lah. So benda-benda haram syubhah ni dia
dijauhkan, dihindarkan. Ifah ni maksudnya kesucian diri, menjaga kesucian diri. So orang perempuan dia tak adalah pergi bertepuk tampar dan sebagainya kan. Okey, baik. Hedonisme ataupun hedonism. So pandangan falsafah yang menjadikan keseronokan sebagai tujuan hidup utama. So dia nak jadikan happiness ataupun keseronokan ni sebagai tujuan hidup dia. So dia cenderung mencari kebahagiaan peribadi dengan mengejar keseronokan semata-mata tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lain yang lebih penting dalam kehidupan. So apa ni, contohlah kan kita ada live streaming punya channel apa, movie apa semua kan. So dia hari-hari kira duk habis filem ya. Dia tak buat apa benda pun. Sebab dia anggap itulah kebahagiaan dia. Hakikatnya bukan. Dia sedang diuji. Okay, dia sedang orang kata ditipu lah sebenarnya kan. Dia anggap itu bahagia tapi bukan. Dia sedang dipengaruhi dengan buang masa dan sebagainya, cerita-cerita yang dongeng dan sebagainya lah. Okay. So dia akan memuja hawa nafsu dia semata-mata. Okay. So kebahagiaan tu diukur melalui kemampuan membeli, menikmati barangan dan juga perkhidmatan yang mewah. Itu antara contoh lah. Okay. So dia juga menganggap hidup ni adalah setiap keseronokan yang berbentuk material itu adalah matlamat akhir kehidupan. So hakikatnya ramai tak yang berperasaan begini? Ramai. Kan ciri-ciri hedonism tu adalah kat kita kalau kita ada fikiran begitu kan. Cumanya kita kena ambil manfaat supaya dapat mengelakkan kita daripada berfikir dengan cara begitulah. Okay. So benda yang dia tak boleh tak nak menerima penderitaan, kesusahan dia tak boleh. Dia nak seronok saja. Kan. Dia tengok orang lain derita pun dia seronok. Tapi dia sendiri diuji dengan derita, dia tak seronok. Kan. Dia tak boleh nak redha benda tu. Dan budaya ni dia cenderung kepada menekankan kepada kebebasan individu lah. So dia pilih perkara yang menggembirakan mereka selagi tindakan tersebut tidak membahayakan atau merugikan. Okey. Baik, apa faktor hedonism ini berlaku? Okey. So kejahilan lah. Dalaman dia kejahilan. Dia tak ada kesedaran nak belajar. Okey, iman pun lemah. Itu dalaman lah. Yang luaran dia tidak menitikkan pendekatan agama. So jumpa kawan-kawan pun mengamalkan budaya hidup hedonistik. Okey. Baik. So budaya dan norma dalam masyarakat juga memainkan peranan penting dalam kewujudan faktor hedonism ini. Jadi kita minta lah supaya kita terpelihara lah kan. Okey. Apa implikasi hedonism ni? Okey, apa kesan dia? So sikap egosentrik atau individualistik. So sifat ananiah, keakuan. Kira dia fikir diri dia. Dia abaikan kepentingan orang lain. Yang kedua, dia tak akan mempertimbangkan kepentingan bersama. So menyebabkan dia fikir dia saja and then menyebabkan sistem sosial itu tidak stabil lah. Okay, so disebabkan dia nak benda tu, dia sanggup merompak. Sebab apa? Dia anggap rompakan itu sebagai satu benda yang menyeronokkan bagi dia. Ni bahaya So kecenderungan untuk mengejar keseronokan fizikal seperti makanan yang baik atau alkohol. Okay. Menyebabkan obesity, diabetes ataupun masalah hati. Okay. So tumpuan kepada kesenangan seketika boleh. Jadi mengabaikan kepentingan kesedaran mental jangka panjang seperti hubungan yang sihat atau pencapaian matlamat hidup. Okay. So dia akan mengabaikan kepentingan kesedaran mental. So bahaya tak bahaya hedonism tu, dia boleh mengganggu. Okay, baik.
So, apa beza keseronokan dengan kebahagiaan ni? Pleasure versus happiness. Keseronokan ni dia berkaitan dengan ideologi. Okey. Di mana keseronokan dan kepuasan yang tidak terhad adalah matlamat utama. Dia memang tidak ada had lah. Okey. So, keseronokan dia bersifat sementara. Jadi tidak kekal dan boleh berubah seiring dengan perubahan situasi dan juga emosi. So itu maksud keseronokan lah. Dia bersifat sementara je sebenarnya. Okay, so bila berubah emosi tu dia akan hilang lah sepenuh tu. Okay, dan keseronokan ni dia boleh datang dan juga pergi. So kebahagiaan pula, apa beza dengan keseronokan ni? Kebahagiaan datang daripada iman, amal soleh dan juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kebahagiaan juga kalau kita tengok dia bukan berkait dengan dunia, dia berkait juga dengan akhirat. So macam keseronokan ni dia lebih daripada dunia je. Kan? So kebahagiaan hakiki ni dia terletak dengan apa? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan juga perbuatan baik antara sesama manusia. So kesimpulannya apa? Menjadikan dunia ni sebagai matlamat utama dalam kehidupan, dia boleh menyebabkan kita lupa kita punya tujuan kehidupan kita. So anggap dunia ni sementara, ujian, belajar kamu ni. So ini semua adalah proses untuk kamu menjadi lebih matang dalam memilih konsep kebahagiaan yang sebenar tu lah. Okey, kebahagiaan hakiki ni dia diraih dengan mendapat redha Allah Ta'ala dan juga redha kedua ibu bapa, redha Nabi. So tiga ni. Kena ingat benda tu. Okey. Bila Allah tak redha, okey, dia memang rugilah, feel lah dia punya hidup tu. Okey, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. So, pembangunan rohani memang kena diletakkan sebagai perkara utama lah. Sebab kebahagiaan ni dia akan hilang bila hilangnya rohani